Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Duya Amsyah Hakimi bin Muhammad Zulkifli dalam berita TV SKJ. Awal tahun 2025, pemilihan pembaca Bestari Nilam peringkat PKP Jejawi 2025 telah berlangsung penuh meriah dan berprestij. Pada 20 Februari 2025, bilik TS25 Sekolah Kebangsaan Santan menjadi saksi kepada kehebatan budaya membaca dan kemahiran literasi murid-murid di bawah PKP Jejawi. Pertandingan kali ini menghimpunkan seramai 16 peserta terdiri daripada 8 peserta kategori Bahasa Melayu dan 8 peserta kategori Bahasa Inggeris. Kelancaran acara disokong oleh 8 orang guru perpustakaan dan media yang bertindak sebagai fasilitator. Bagi memastikan keadilan dan profesionalisme, pertandingan ini diadili oleh 3 orang hakim kategori Bahasa Melayu dan 3 orang hakim kategori Bahasa Inggeris yang berpengalaman luas dalam bidang masing-masing. Suasana pertandingan penuh debaran apabila peserta mempersembahkan kepetahan, kefasihan serta penghayatan bahan bacaan. Setiap peserta tampil dengan keyakinan tinggi, menyemarakkan lagi semangat budaya membaca dalam kalangan warga sekolah. Dalam pertarungan sengit ini, Sekolah Kebangsaan Jejawi muncul johan pembaca Bestari Nilam peringkat PKP Jejawi bagi kategori Bahasa Melayu. Sekolah yang sama turut mencatat satu lagi kejayaan membanggakan apabila meraih tempat ketiga bagi kategori Bahasa Inggeris. Tahniah kepada semua peserta, fasilitator dan pemenang atas dedikasi serta semangat membaca yang tinggi. Pemilihan pembaca Bestari Nilam ini bukan sahaja mencungkil bakat, baharu malah menyemarakkan lagi budaya ilmu seiring aspirasi pendidikan negara. Saya, Duya Amsyah Hakimi bin Muhammad Zulkifli melaporkan untuk berita TV SKJ. Sekian laporan berita pemilihan pembaca Bestari Nilam peringkat PKP Jejawi 2025.